Okey. Jadi langkah kelima untuk 7 langkah pusaka kecil adalah proses bicara. So apabila dah lantik pemohon, kumpul dokumen, hantar borang melalui mailan, yang tinggal untuk waris adalah untuk menunggu proses bicara. Jadi proses bicara pun dia ada proses-proses yang perlu diikuti, di mana akan ada notis panggilan bicara yang dikeluarkan oleh JKPTG. So apabila notis panggilan telah diberikan kepada pemohon, pemohon wajib hadir bicara. Jadi pelantikan pemohon ini pun penting kerana pemohon ni mestilah orang yang available. Dia tak bolehlah kiranya duduk luar negara ke dan sebagainya, sebab itu akan menyukarkan untuk pemohon ni hadir bicara. Sebab bila hadir bicara ni, waris-waris dia tak boleh hantar wakil. Pemohon dan waris-waris kena hadir sendiri. Hadir sendiri semasa bicara tu untuk beri keterangan kepada pegawai pembahagian pusaka. Jadi kalau pemohon tidak dapat hadir bicara pusaka, maka bicara tersebut akan ditangguhkan kepada tarikh yang berikutnya. Jadi hanya ada 3 kali sahaja maksimum panggilan bicara yang akan dibuat oleh unit pembahagian pusaka kecil. Sekiranya 3 kali ni pemohon gagal hadir, waris gagal hadir, maka permohonan ini semua akan dibatalkan oleh unit pusaka kecil. Jadi apabila dibatalkan, maka kalau anda perlu atau anda nak buat permohonan yang baru, anda perlu masuk fresh application semula di MyLand dan perlulah menunggu tarikh bicara yang baru.